Sayur ni tiap-tiap 30 hari dia akan matang. Kena agak lah. So kalau tak nak kehabisan stok daun salad ni, tiap-tiap minggu awak kena tanam lah tray baru. Tak ada putusnya stok daun salad ni. So benda ni kena ada matahari, tapi tak perlu matahari yang terik lah. Dia kawasan yang teduh sikit pun okey. Tapi jauh daripada hujan. Kita tak nak hujan masuk ke dalam ni. Pasal kat bawah ni kita dah ada air. Kita tak perlu air dari atas lah. Kita kena make sure lah. Kita dah buat sistem macam ni, dah canggih-canggih macam ni. Kena ada air lah. Kalau tak ada air, dia nak resap apa kat bawah ni kan. Kena make sure ada air. Kena make sure yang dia cukup matahari. Nutrien dah cukup. Setengah orang mungkin dia nak baja lebih ataupun nak tambah nitrogen. Untuk sayur daun yang paling penting nitrogen lah. Kita dapatkan baja nitrogen yang organik, kita larutkan dalam air dulu. Kita larutkan dalam air mungkin dalam 2-3 jam. Bila dia betul-betul larut, kita masukkan sebagai air kat bawah ni. Dia akan meresap baja dari root zone dia, daripada zon akar dia. Kadang-kala kalau kita tabur baja di atas ni, dia ada kemungkinan besar akan bakar daun dia, satu hal, dan dia lambat untuk meresap ke dalam tanah lah.